Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Pohon rindang tempat berlindung, kuntungnya indah harum mewangi. Kasih ibu tiada penghujung, cinta sucinya ku bawa mati. Hadirin yang dimuliakan, pada hari ini saya ingin membawa kalian menyelami sebuah kisah yang lama masih segar dalam ingatan. Kisah seorang anak yang melupakan jasa ibu kandungnya sendiri. Inilah kisah si Tanggang anak derhaka. Di sebuah kampung nelayan yang damai, tinggallah seorang ibu tua bernama Mak Teh bersama anak lelakinya yang bernama Tanggang. Hidupnya serba kekurangan. Mak Teh mencari rezeki dengan menjual ikan di tepi pantai, sementara Tanggang membantu ibunya dengan sepenuh hati. Walaupun hidup mereka miskin, rumah itu penuh dengan kasih sayang. Mak Teh tidak pernah membiarkan Tanggang tidur dengan perut kosong. Kadang-kala dia sendiri tidak makan asalkan Tanggang kenyang. Itulah besarnya pengorbanan seorang ibu, diam-diam berkorban tanpa mengharapkan balasan. Kawan-kawan, kasih sayang ibu itu tiada tandingnya di dunia ini. Dia tidak pernah menghitung pengorbanannya. Dia hanya terus memberi dan memberi tanpa mengharapkan apa-apa kembali. Apabila Tanggang menginjak dewasa, hatinya mula memberontak. Dia tidak mahu terus hidup miskin seperti itu. Lalu, pada suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di tepi kampung halamannya. Tanggang memohon kepada Mak Teh untuk diizinkan pergi merantau mencari nasib. Hati Mak Teh hancur. Air matanya mengalir deras. Namun kasih sayangnya kepada anak lebih besar daripada kesedihannya. Dia melepaskan Tanggang pergi sambil mendoakan agar anaknya selamat dan berjaya. Dia hanya berpesan kepada Tanggang tidak melupakan kampung halamannya dan yang paling penting tidak melupakan dirinya, ibu yang melahirkan dan membesarkannya. Tanggang pun berlayar meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan Mak Teh seorang diri di tepi pantai dengan lambaian tangan dan air mata yang mengalir perlahan. Bertahun-tahun berlalu, Tanggang berjaya. Dia menjadi saudagar kaya, berlayar dengan kapal yang besar dan mewah. Pakaiannya indah bertah-tah emas. Ramai pengikut yang tunduk patuh kepadanya. Dia berkahwin dengan seorang puteri bangsawan yang cantik jelita. Namun, dalam kegembiraan dan kemewahan itu, Tanggang lupa ke sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dia lupa ke pondok usang di tepi pantai. Dia lupakan tangan kasar yang pernah menyuapnya makan. Dan dia lupakan ibu yang pernah menangis kerana melepaskannya pergi. Nah, inilah perangkap kemewahan dunia apabila kita sudah berjaya. Mudah sekali kita lupa dari mana kita berasal. Tetapi ingatlah, setinggi manapun kita terbang, bumi tempat kita berpijak adalah ibu bapa yang membesarkan kita. Pada suatu hari, kapal Tanggang berlabuh semula di kampung halamannya. Mak Teh yang sudah tua dan lemah mendengar kabar itu. Dengan langkah yang lunglai, dia berjalan ke tepi pantai membawa bekal makanan yang sederhana, hanya ubi rebus, makanan kegemaran Tanggang semasa kecil. Dengan penuh harapan, Mak Teh menaiki kapal itu, ingin memeluk anaknya yang telah lama pergi. Namun, Tanggang berpaling muka. Dia malu mengakui wanita tua berbaju lusuh itu sebagai ibunya di depan isteri bangsawannya. Dengan hati yang keras membatu, Tanggang menafikan Mak Teh sebagai ibunya. Mak Teh terdiam, hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak menangis, dia tidak memaki. Dia tidak memohon belas kasihan. Dia hanya mengangkat tangan, mendongak ke langit, memohon kepada Allah agar keadilan ditegakkan.
Doa seorang ibu yang disakiti hatinya adalah doa yang paling mustajab. Jangan sesekali kita menjadi puncak air mata ibu kita. Setiap titik air mata ibu adalah doa yang Allah tidak akan membiarkan tanpa jawapan. Ingat dia kawan-kawan, tiba-tiba langit yang cerah bertukar gelap. Awan hitam bergulung-gulung, kilat menyambar bertalu-talu. Ombak besar datang menghampas kapal tanggang. Hujan turun dengan lebatnya, bagaikan langit menangisi kejahatan yang baru saja berlaku. Tanggang mula ketakutan, dia berlari ke sana ke sini di atas kapalnya yang bergolak. Namun, tiada tempat untuk berlindung. Kapal itu terus dihempas ombak yang makin besar. Dalam sekelip mata, Tanggam berserta kapal, isteri dan seluruh harta bendanya bertukar menjadi batu. Hingga ke hari ini, konon ceritanya, batu-batu di tepi pantai itu adalah sisa-sisa kapal Tanggam yang menjadi peringatan abadi buat kita semua. Hadirin sekalian, kisah si Tanggam bukanlah sekadar dongeng penghantar tidur. Kisah ini adalah cermin buat kita semua agar tidak menjadi tanggang dalam kehidupan kita sendiri. Percayalah dalam pelajaran, percayalah dalam kehidupan, tetapi jangan sekali-kali lupa ke ibu bapa yang berkorban siang dan malam demi kebahagiaan kita. Jadilah anak yang menghargai jasa ibu selagi mereka masih ada, kerana sesal kemudian tiada gunanya. Tinggi gunung ada puncaknya, luas lautan ada tepinya. Kasih ibu tiada batasnya, hormati ibu sepanjang hayatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.